Hai Wira-Wira cilik, jom kita belajar cara jadi penyelamat planet kita. Dah sedia? Okey, misi awak semua. Jadi wartawan cilik lestari untuk selamatkan dunia. Jom kita mulakan. Setiap wira mesti ada kuasa hebat kan? Kuasa awak ialah 3R. Okey, kuasa yang pertama, kurangkan. Percayalah, ini cara paling senang nak tolong bumi. Lupakan beg plastik. Kalau nak beli barang, bawa beg macam ni dari rumah, okey? Nampak macam biasa, tapi cara ni kurangkan banyak sangat sampah plastik tau. Seterusnya, kuasa kedua kita, guna semudah. Ini masanya untuk jadi kreatif dengan barang lama. Wah, tengok ni. Sampah pun boleh jadi harta karun. Macam bekas pensel comel ni. Okey, jom kita buat satu projek best. Kita akan tukar baju lama jadi beg baru. Langkah pertama, cari je mana-mana baju lama yang awak dah tak pakai. Lepas tu, hati-hati gunting bahagian lengan dengan leher baju tu. Ni untuk jadi pemegang beg. Kemudian, gunting pula bahagian bawah baju tu jadi jalur-jalur kecil macam ni. Dah siap gunting? Okey, sekarang ikat jalur-jalur tu kuat-kuat tau. Tada! Dah siap pun tea bag kita. Kan hebat? Boleh terus guna. Dan kuasa kita yang terakhir, kitar semula. Sampah boleh jadi benda baru tau. Penting sangat ni. Pastikan awak asingkan sampah ikut jenis tong kitar semula. Okey, awak dah ada kuasa 3R. Sekarang, jom jadi wartawan cilik pula. Nak jadi wartawan hebat, kena yakin, cakap jelas, suara kuat dan ada mesej penting. Paling penting, kena yakin, pandang je kamera dan cakap terus dari hati. Awak dah ada kuasa, dah ada alatan. Misi awak bermula sekarang. Jadilah suara untuk bumi kita. Kongsikan semua yang awak dah belajar dengan kawan-kawan. Ingat, suara kecil awak tu penting tau. Boleh bantu jadikan dunia lebih bersih dan hijau. Jadi, apa mesej pertama yang awak nak sampaikan? Jom jadi wartawan cilik sekarang.